bermakna seorang puteri yang selama ini dijaga penuh kasih, dibesarkan dalam dagapan cinta seorang ibu dan ayah. أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. Muhammad Saufi bin Abdul Rahim, aku nikahkan atau akan nikah akan Anis Azam Farhana binti Azman yang telah mewakili wali lapornya kepadaku dengan izinnya dengan mas kahwinnya satu hari tunai. Aku terima nikah Anis Azam Farhana binti Azman dengan mas kahwinnya 100 tunai. Al-Fatihah. Ia menunggu اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا الله بارك لهما وبارك عليهما. Assalamualaikum. Selamat pengantin baru Anis, selamat pengantin baru Saufi. Semoga berbahagia ke anak cucu dunia akhirat hingga syurga. Melayarilah bahtera perkahwinan dengan aman damai dan barakah. Amin rabbal alamin. Terima kasih. Lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Moda dengan ini mengucapkan selamat hari raya selamat pengantin baru kepada Anis, Kak Teh, sayang, dan Saufi juga sebagai suami. Semalam masih lagi tunang Saufi. Hari ini dah jadi isteri Saufi. Jaga-jagalah Saufi dengan baik-baik, jangan otik ya. Saufi pun itulah ucapan dia. Semoga bahagia hingga ke anak cucu, hingga ke jannah. Dan jangan otek-otek tau. Kecegah sikit. Okey. Assalamualaikum. Pada sekali tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bapa kepada pengantin perempuan Anis Farhana. Ingin mengucapkan selamat pengantin baru pada kedua mereka. Semoga perkahwinan ini akan kekal hingga ke jannah, dimurahkan rezeki dan hidup penuh dengan kasih sayang. Itulah doa daripada seorang bapa yang mencetakkan rumah tangga yang bahagia untuk anak-anak mereka. So, buat yang terbaik yang Safi untuk menjaga keluarga dan insya-Allah didik anak-anak kita semua, anak-anak nanti menjadi insan yang taat kepada Allah dan juga mereka yang pintar dalam pelajaran mereka juga, insya-Allah. Itulah doa daripada papa dan mama, insya-Allah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi. Ananda Anis Azam Farhana telah selamat dijak kabulkan berwali hakim oleh ayah dia Azman kepada wali hakim. Pagi tadi pada pukul 10 pagi selesailah majlis akad nikah anak-anak Anis Azam Farhana. Semoga anak-anak Anis Azam Farhana bersama pasangan pilihannya
Sophie bin Abdul Rahim dapat menjalani kehidupan yang penuh gelombang dan arus akan mendatang. Harap dapat tabah, sabar menghadapi segala rintangan ujian berumah tangga. Nak mendirikan rumah tangga ni pada permulaan memang nampak manis, sweet, so sweet you. Tapi bila kita sudah mengharunginya, bermacam onak dan duri dihadapi. Manis ada, pahit ada, adat kehidupan. Sabarlah dan tabahlah menghadapinya. Mama, semua ahli keluarga, papa mengucapkan semoga bahagia ke jannah dan dapat dapat mengharungi kehidupan berumah tangga dengan penuh ketabahan. Okey, jaga solat, mengaji. Solat itu adalah tiap agama, jaga elok, insya-Allah rumah tangga akan mendapat rahmat daripada Ilahi, aman bahagia, mendapat zuriat yang soleh. Okey, itu saja daripada mama. Mama memang sebablah ya. Lepas ini mama dah tak ada kawan nak berjalan-jalan, kawan nak bergaduh, kawan nak minta tolong. Sebabnya Kak Teh ataupun Kak Teh Anis dah ada pasangan, dah ada orang jaga. Jadi mama pun dah saya sedih sangatlah, tapi tak apalah, takkan mana nak halang nak kahwinkan. Itu kehidupan anak-anak, insya-Allah sampai jodoh. Sabarlah, hamba tak sabar. Okey, jalani kehidupan dengan baik. Yang penting mama sangat mama barat jaga solat, ya, jaga solat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Aku tak balik kampung rasa ke. Macam tu. Rasa balik kampung tu ikut Cik Toming. Ucapan untuk Anis. Selamat berbahagia lah ni. Lagi. Pesanan doa ke apa? Jadi berat. Ha? Saya isteri yang sereha. Selamat berbahagia. Itu je. Habis dah? Sampai anak cucu. Ya Allah. Ada pesanan apa-apa ke? Ada nak pesan apa-apa ke? Nak pesan apa-apa kat Anis ke? Ada? Dah habis dah? Cukup? Ada benda nak cakap lah. Okey. Selamat berbahagia je. Apa pesannya? Jadi isteri yang soleha. Oh, yang baik-baik. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat. Dah sini. Ya, ada gambar ya? Oh. Assalamualaikum. Sayangku Anis Azam Farhana dan pasangan, selamat pengantin baru. Cik ucapkan semoga kekal hingga ke anak cucu, sentiasa dilindungi oleh Allah SWT dan sentiasa mendapat rahmat yang baik dan habislah dah. Saya Farhan Nazmi sebagai abang kepada pengantin perempuan Anis Azam Farhana mengucapkan selamat pengantin baru. Semoga jodoh berpanjangan hingga ke hujung usia, dan kepada Sophie semoga menjadi imam yang baik kepada adik perempuan kami, dan menjadi selamat menjadi ahli keluarga terbaru kami. Okey, selamat pengantin baru. Okey, dari saya pula selaku kakak ipar ya, baru je 2 tahun. First welcome to Sophie, to the Bentong family. Semoga jadi suami yang baik dan soleh, yang bertanggungjawab, sebab jadi suami bukan senang ya. Jadi isteri pun tak senang juga untuk Anis. Benda ni bukan benda simple. Benda yang serius. Kahwin ni benda yang serius. Ini bukan perakhiran kepada hubungan, tapi ini permulaan kepada hubungan.
walau macam mana sekalipun kita ucapkan semoga berbahagia hingga ke jannah. Semoga mendapat rahmah, sakinah, mawaddah warahmah. Macam tu. Ya. Selamat kali baru. Semoga dapat baby yang banyak dan soleh dan salihah. Amin. Habis dah cut off. Adik, ada ucapan? Oh, tak payahlah. Tak sihat. Okey, dah cakap. Awak? Okey. Okey. Terima kasih. Amin. Amin. Okey. Kalau nak balik. Lama. Selamat pengantin baru Anis dan pasangan Saufi. Semoga bahagia hingga ke jannah. Itu sajalah. Semoga bahagia selalu sampai selama-lamanya. Amin. InsyaAllah. Okey, bye. Akak mengucapkan selamat pengantin baru buat Anis dan juga Saufi. Sentiasa perbaharui cinta kalian. Sentiasa cari ilmu rumah tangga untuk menjamin keharmonian. Dan semoga kalian berkekalan hingga ke jannah. Untuk Anis dan juga Saufi, selamat melalui bahtera perkahwinan. Perkahwinan ni bukanlah perakhiran sebuah cinta itu, tapi adalah satu permulaan cinta hingga akhir hayat. Untuk Anis, hormat suami, letak suami di tempat yang paling tinggi dan semoga bahagia hingga ke akhir hayat. InsyaAllah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Anis dan Sophie, selamat pengantin baru. Semoga berbahagia selalu. Selamat menempuh alam rumah tangga. Semoga kekal selama-lamanya. Daripada Pak Lan Sekeluarga, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan seikhlas hati mengucapkan selamat pengantin baru kepada Kak Teh Anis Azam Farhana dan juga Abang Saufi. Semoga hubungan kalian berdua berkekalan sehingga ke akhir hayat lah. Dan pesanan untuk Kak Teh, jangan otek. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Okey. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Boleh lah. Alhamdulillah semoga selesai. Alhamdulillah hari ni tanggal 31 Mei Anis dan Safi dah halal, dah berkahwin, dah jadi suami isteri. So sepanjang 4 tahun lebih kenalan ni, terima kasih kepada Safi sebab sentiasa bersabar dengan Anis. So saya harap selepas berkahwin ni kena sentiasa bersabar lagi lah dengan Anis. Saya harap hubungan kami berkekalan hingga jannah. Kalau ada apa-apa perselisihan faham ke, cuba berbincang lah, jangan merajuk ke, jangan bergaduh berpanjangan ke. Itu sajalah. Okay, bye-bye. Okay, hello, saya Safi, pengantin lelaki. Saya punya ucapan kepada saya punya isteri saya lah, ialah semoga sama-sama lah kita mempunyai keluarga yang bahagia. Terima kasih kerana pilih saya dan insyaAllah kita akan cuba yang terbaik lah untuk kehidupan ni.